Semoga kita sama-sama mengambil iktibar dan berusaha memelihara akidah kita daripada terseleweng. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, sejak tahun 1950 hingga 2023, sebanyak 154 ajaran telah difatwakan sesat di seluruh Malaysia. Ini suatu angka yang amat membimbangkan. Di Selangor sahaja mencatatkan sebanyak 45 ajaran sesat dan khurafat yang telah difatwakan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Sebahagian daripadanya masih aktif bergerak secara bersembunyi di beberapa daerah seperti Gombak, Kuala Selangor dan Sabak Benam. Fakta ini jelas menunjukkan bahawa ancaman penyelewengan akidah masih wujud dan belum berakhir lagi. Atas sebab itu, pemantauan berurusan oleh pihak berkuasa agama amat penting. Namun, tanggungjawab menjaga kesucian akidah bukan hanya di bawah mereka semata-mata. Setiap daripada kita mesti pegang, berhati-hati dan berani melaporkan sebarang kegiatan atau ucapan yang mencurigakan. Kemunculan berbagai bentuk ajaran dan faham sesat bukanlah fenomena baru dalam sejarah manusia. Ia telah berlaku sejak zaman berzaman dan akan silih berganti, menjelma dalam berbagai rupa dan nama. Namun hakikatnya tak sama, menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Antara doktrin utama yang sering digunakan oleh golongan sesat ini ialah mendakwa diri sebagai Tuhan atau wakil Tuhan, mengaku sebagai Nabi, bahkan ada yang mengaku dirinya Imam Al-Mahdi. Fenomena seperti ini sudah berlaku sejak umat-umat terdahulu yang menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 31 yang bermaksud, mereka menjadikan para pendeta dan ahli agama mereka sebagai Tuhan selain Allah dan juga mempertuhankan Al-Masih ibn Maryam, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah daripada segala yang telah disebutkan oleh mereka. Tidak jemaat yang dimuliakan sekalian, sejarah Islam juga membuktikan bahawa penyelewengan akidah telah muncul pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Tiga tokoh yang mengaku sebagai Nabi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu ialah Al-Aswad Al-Ansi, Musaimah Al-Kazab dan Ulaihah Ibnu Wailid. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, muncul pula 7 individu yang turut mendakwa sebagai Rasul, sebagai Yuwainah bin Hins, Qurrah bin Salamah Al-Qusayri, Al-Hujahah bin Abdul Yamil, Malik bin Muwaidah, Sajah bin Munzir, Al-Ad bin Wais dan Haddad bin Zaid. Maka tidak heranlah jika pada zaman kita sekarang fahaman dan ajaran menyeleweng kembali muncul dalam berbagai rupa. Lebih-lebih lagi di era kejahilan dan pengaruh duniawi yang semakin kuat. Sebab itu, apabila timbul sesuatu perbuatan, percakapan atau cara yang melakukan, jangan cepat terpengaruh. Tunjuklah kepada pihak berkuasa agama khususnya
Jabatan Speaker Selangor di samping memiliki fatwa-fatwa yang telah diwakilkan, jangan sampai kita menjadi penyebar kekeliruan tanpa kita sedari. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah olehmu kepada orang yang berilmu dari al-zikr jika kamu tidak mengetahui. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah agama ini bukan milik individu atau kumpulan tertentu, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dengan panduan yang lengkap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya Islam untuk hidup berjemaah dan menjauhi perpecahan, serta berbunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal itsnaini ab'adu man arada hadzal jannah falyalzamil jamaah. Hendaklah kamu hidup berjamaah dan jangan sesekali berpecah belah. Sesungguhnya syaitan bersama orang yang menyendiri, dan apabila berdua maka syaitan semakin jauh. Sesiapa yang ingin berada di tengah-tengah syurga, maka hendaklah ia melazimi berjamaah. Riwayat Al-Tirmizi. Oleh itu tuan, hidup secara berjamaah ini bukan suatu keperluan. Bila umat bersatu membawa akidah yang disepakati, ajaran sesat bukan bertapak, tapi bila ada yang memilih jalan sendiri, menolak bimbingan ulama dan berjemaah, di situlah pintu perpecahan dan penyelewengan mula terbuka luas. Sidang muslimin yang berbahagia sekalian, sebahagian ajaran sesat tidak muncul secara terang-terangan. Ia sering bersembunyi sebalik nama agama dan dakwah, namun mempunyai ciri yang mudah dikenali, iaitu disampaikan secara rahsia, disampaikan secara tertutup dan hanya kepada kelompok tertentu sahaja. Di sinilah bahayanya tuan-tuan. Mana-mana ajaran jika hanya tertumpu kepada kelompok tertentu, itu bukan ajaran Islam yang sebenar. Islam bukan agama rahsia dan tersembunyi. Islam itu bersifat terbuka dan jelas untuk semua. Apa-apa ajaran yang berjangkah dengan keumuman, yang tidak melalui saluran ilmu dan bimbingan ulama, maka ia perlu ditinggalkan. Jika kita renungkan bagaimana zaman moden ini masih ada dalam kalangan kita yang percaya dan mensucikan individu tertentu sebagai Imam Al-Mahdi, Nabi Isa atau wali Muhammad yang maksum, walaupun terpelihara daripada dosa, sedangkan yang maksum hanyalah para Nabi dan para Rasul. Di sinilah bermulanya tiba-tiba penyelewengan, dan dia tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia berkembang melalui berbagai saluran, terutamanya media sosial, dan menjadi video penyebaran pahaman, penyelewengan dan khurafat. Dalam ruang maya yang terbuka, apa saja boleh disebarkan tanpa lapisan, dan ramai yang mudah terpengaruh dari kejahilan dan kesedaran ilmu agama, dan cenderung mencari dalam pintas menuju ke syurga. Akan kepada semua penyelewengan inilah sikap kita sendiri yang suka mengambil ilmu secara terpisah-terpisah, hanya berpadukan video pendek atau hantaran media sosial tanpa menuntut secara betul dan tanpa menuntut kepada pihak berkuasa agama. Akibatnya muncullah tafsiran yang seringkali bercanggah dengan prinsip-prinsip akidah tentang ketuhanan, tentang kenabian dan perkara-perkara yang baik. Sidang jemaat yang dimuliakan sekalian, walaupun banyak peringatan telah diberikan, namun hakikatnya masih banyak ajaran sesat dan khurafat yang terus berleluasa dalam masyarakat kita pada hari ini. Keadaan ini menunjukkan bahawa usaha mengekang penyelewengan akidah perlu diperkasakan secara berbesar. Kita mesti sentiasa berwaspada, menilai setiap ajaran yang sampai kepada kita dan mengambil bantuan daripada fatwa-fatwa yang telah diwakilkan oleh pihak otoriti agama. Antara unsur-unsur ajaran yang pernah diwakilkan sesat ialah mendakwa dirinya mempunyai kuasa luar biasa dan boleh mengampunkan dosa manusia, mengaku mendapat wahyu dan boleh berhubung secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, mendakwa era kenabian masih menerus
setiap bangsa mempunyai nabi masing-masing. Dan ini lebih menimbangkan ada yang mempercayai Nabi SAW sebagai Tuhan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini semua kepercayaan kubur yang boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. Ini ajaran-ajaran seperti ini bergerak dalam keadaan sukar besar yang menyusup secara halus, menanam pengaruh sedikit demi sedikit sehingga akhirnya menjerat akidah pengikut tanpa disedari. Mereka tidak lagi menonjol seperti dahulu, tetapi bergerak melalui kelas tertutup, kumpulan kecil dan pembicaraan rahsia yang hanya dibuka kepada ahli yang terpilih sahaja. Sidang muslimin yang dirahmati sekalian, Negeri Selangor amat menitik beratkan pemeliharaan akidah umat Islam. Mulia Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah memerintahkan pada Mac 2025 agar pemantauan terhadap ajaran sesat dilaksanakan secara berterusan oleh agensi agama bagi memastikan ajaran yang telah dibentas tidak dihidupkan semula. Baginda turut menegaskan pentingnya pencegahan dari peringkat awal dalam kalangan umat Islam supaya sebarang pahaman songsang tidak sempat berkembang dan merosakkan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebarang penyelewengan dalam hal akidah pastinya membawa kepada kekeliruan dan perpecahan dalam kalangan masyarakat. Kita ingin menggambarkan keprihatinan baginda terhadap kesucian akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi asas pegangan umat Islam di negeri ini. Bagi mengekang penularan ajaran sesat dan khurafat yang mengancam akidah umat, Majlis Agama Islam MAIS bersama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memperkukuh langkah melalui Act Jenayah Syariah Selangor 1995. Act ini bukan sekadar undang-undang, tetapi satu benteng perundangan untuk melindungi kesucian Islam dan kesejahteraan akidah masyarakat. Oleh demikian, jika kita sendiri ada melihat atau mendengar ajaran-ajaran yang aneh dan pelik, bicara yang mencurigakan atau sebarang penghinaan terhadap Islam, jangan diamkan sahaja, lakukan segera kepada pihak berkuasa supaya tindakan boleh diambil. Jangan biarkan ruang kejahilan menjadi pintu masuk kepada ajaran sesat khurafat, kerana selagi ada ruang itu, selagi itulah mereka akan mencari tempat bertapak dalam kalangan itu. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah pertama ini, banyak mengambil pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, hendaklah memastikan pemahaman akidah berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang semestinya bermaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan tunjuk kepada pihak berkuasa agama agar tidak terpengaruh dengan tafsiran yang menyelidik. Yang kedua, kita mestilah sentiasa berwaspada terhadap ajaran yang mencurigakan serta melakukan kepada pihak berkuasa agama bagi menyelamatkan generasi kita daripada pengaruh kesesatan. Yang ketiga, kita hendaklah memperkuat kejahilan dalam diri dan keluarga dengan menghadiri majlis ilmu, membimbing anak-anak mengenal akidah yang benar dan menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran serta perpaduan umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima pada hari akhirat kelak, dan dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang merugi. Surah Al-Imran ayat yang ke-80.